Okay guys, hari ni saya nak buat special lah. Ini X70 Sport Edition lah, hitam, limited edition, 600 unit sahaja. So sebelum tu kau boleh like, subscribe saya channel. Okay, jom tengok saya review Proton X70 Sport Edition. Okay, apa yang baru? Dia punya lid depan lah, dia punya skirting ni baru lah. Okay, yang lain sama lah, sama. Rim warna hitam, ada skirting tepi, okay, dengan Sport Edition logo. Lepas tu dia punya skirting belakang baru lah. Memang di belakang ni kan nampak garang lah, nampak. Sport dengan Sport Edition punya emblem ni kan, memang cantik lah. Okay, ni dia punya side profile dia memang nice gila lah. Nampak depan dia garang kan. Ni X70 Sport Edition. Cantik guys, cantik kan. Sport Edition. So belakang ni dia ada ni lah, belakang cover ada, dalam ni sama macam premium punya lah, sama je, dia based on premium. So kat sini kan dia ada baru punya ni Sport Edition. Itu dia Sport Edition Sport Edition. Dalam dia all black lah, tak ada sunroof, tak ada lah. Dalam sama lah macam premium punya. Ada Android Auto, Apple CarPlay semua ada. Okay, sama je. Ni saya nak buat quick review saja. Engine sama macam dulu lah, yang baru punya, yang 4 cylinder tu. Dia based on yang 4 cylinder punya timing chain tu. Sama je. Ni buka, horsepower dia 181 290 Nm. Memang cantik kan. Okay, mana berminat, mari masuk booking sekarang. WhatsApp saya 014 509 6070 lah. Ni limited edition lah. Siapa cepat dia dapat, boleh hubungi saya sekarang. Okay, berminat, Roger. Mari ya. Proton X70 Sport Edition. Mantap guys.